Dia lemah dah masa tu. Jadi dia bagi tahu pada CIA, dia pun tak tahu. Dia sebut perkataan perhaps, mungkin ini komunis. Tapi dinafikan oleh Jinping. Jinping kata bukan. Kalau komunis tak mengaku, British tak mengaku, kenapa kita lebih tahu daripada mereka? Kenapa buku teks lebih tahu daripada mereka dua ni? Mana semua yang kita rujuk? Pelik. Yang tulis sejarah komunis hak jatuh tu ambil daripada mana? Saya pun tak tahu. Patut tanya saya ni siapa yang tulis. Awalnya saya pun tak tahu ni. Tiba-tiba muncul British yang kata. Tapi sekarang ni orang yang simpati pada perjuangan komunis dan mereka ini kelompok ortodoks yang kata komunis akan jatuh, mereka dah tarik balik dah. Mereka kata sebenarnya memang komunis tak akan jatuh pun, dia kata, tapi komunis akan angkat senjata. Dia ubah versi macam tu. Tapi tak akan jatuh lah. Komunis tak akan jatuh sebab apa? Sebab komunis ni alat British, kawan British. British telah menjadikan dia sebagai scapegoat, kambing hitam untuk disalahkan. Kerana British pun takut dengan komunis ni walaupun berkawan. Dia berkawan masa lawan Jepun, dia bagi senjata. Dia bagi pingat pun kat Jinping ni, OBE. Megah ada gambarnya dapat pingat. Masa istiadat darurat tu, Jinping ada di Pekan, tak silap saya atas bas. Dengar pengumuman melalui radio, darurat diisytiharkan. Dia pun tak tahu apa-apa, tak bersedia. Maka dia disembunyikan oleh seorang perempuan Cina dalam rumah dia, selamat dia. Tak tahu pun, tak rancang pun. Saya nak menunjukkan PKM ini baik dengan British. Dia alat penjajah. Dia ni penjajah. Kalau dapat kuasa, saya sebut tadi 14 hari. 14 hari dapat kuasa. Keluar tunjuk kekuatan dia, berbaris di tengah Pekan, di Alustar, di Johor Perak dan sebagainya, tunjuk kekuatan. Ada orang di sini bahawa dia berkuasa. 14 hari saja beri kuasa. Tiba-tiba orang pada hari ini kata inilah pejuang merdeka. Mereka ni baik. Mereka lawan British. Padahal mereka persebaya British. Yang ni kelompok yang mengatakan komunis pejuang merdeka. Baik, saya nak pergi pada peringkat sunat, nak cepat dah ni. Sana sini, masa tak mengizinkan. Ini kalau bercakap ni sampai malam karang nanti. Saya nak lompat sikit tentang kedudukan PAS ni. Memang dari